Bilik sewanan dekat M Vertika Ceras Kuala Lumpur dah siap. Siapa yang mencari bilik sewa premium dan selesa dekat area Ceras ni, yang hanya 500 meter ke LRT dan juga MRT Maluri, 800 meter ke Aeon Maluri dan juga 1 km ke Sunway Velocity, korang kena tengok video ni sampai habis. Dekat bawah ni memang ada macam-macam kedai guys. Bukan sangat dekat dengan shopping complex, tapi bawah ni penuh dengan kedai-kedai. Surau pun ada dekat sebelah kanan sana. Okey, jom kita masuk dalam. Okey, kita dah sampai. Rumah dia dekat hujung sekali. Jom kita tengok. Dekat depan ni rak kasut memang daripada atas sampai bawah guys. Okey, jom kita masuk dalam. Pintu dekat sini kita gunakan digital lock. Lebih selamat dan lebih senang, tak perlu pakai kunci. Pintu ni dia boleh gunakan fingerprint, boleh gunakan pin number, boleh guna kunci dan juga boleh gunakan RFID card. So masuk-masuk saja kita akan nampak kitchen area. Dapur dia full kitchen cabinet, atas bawah siap ada island lagi. And then ada tempat masak, ada induction cooker, microwave, water filter, ada air panas, air sejuk dan juga air suam. Semua peralatan dapur, pinggan mangkuk, sudu, pisau kita sediakan juga. And then peti ais pun ada. Dan belakang ni pula ada washer and juga dryer. So korang tak perlu nak bawa turun pergi dobi dan sebagainya. Okay, yang ni kita boleh buka lah sliding ni. Kalau nak ambil angin, masak ke apa kan, boleh buka ni. Okay, bila masak buka ni, and then buka sliding window tu. Yang ni pula dining area dia. Dan juga ada stool bar dekat sini, 2. Internet pula kita sediakan 300 Mbps. Jom kita tengok bilik-bilik dekat sini. Ada mesh wifi juga dekat sini untuk tarik wifi dekat depan tu, supaya line dekat belakang ni stable dan juga laju. Setiap bilik kita gunakan digital lock ni, okay, untuk keselamatan lah. So setiap kali penyewa keluar daripada bilik, dia boleh terus tutup. Tak perlu kunci-kunci bagai, dia automatik akan lock. Ni dia boleh gunakan fingerprint, boleh gunakan pin dan juga kunci ni. So sangat senang. Kita tengok dulu master bedroom. Okay, master bedroom kita sediakan almari baju sebesar-besar alam, katil queen, ada meja untuk buat kerja dan juga kerusi. Okay, langsir, memang langsir ni tutup, memang tak masuk cahaya langsung. Cermin pun ada, aircon ada, kipas ada, lampu semua memang cantik dan selesa lah. And then dekat bilik master ni dia ada bilik air dia sendirilah, ni yang special dia. Okay, bilik air dia ada cermin dan juga water heater. So kalau ada bajet lebih, ambil bilik master ni, lebih privacy lah dekat sini. Yang ni bilik nombor 2, sama juga. Ada almari baju, cermin, katil queen, meja buat kerja, kipas pun ada, aircon pun ada. So korang boleh pilih lah, nak guna aircon ke nak guna kipas. Nak jimat elektrik boleh guna kipas. Kalau nak selesa, nak sejuk, guna aircon guys. Yang ni pula bilik yang ketiga, sama juga. Okay, aircon, cermin, meja kerja, kerusi, katil queen, almari baju sebesar alam ni, and then langsir. Okay. Bilik yang keempat adalah bilik single, katil super single. Ada belan roller ni, kerusi dan juga meja. Ada cermin, aircon dan juga kipas. Tapi dekat setiap bilik, meja dia dah siap ada dia punya plug point. Ada 2 plug point yang kita bagi, supaya korang tak perlulah pakai extension bagai. Memang setiap bilik kita dah sediakan lah 2 plug point dekat dengan meja ni, supaya tak perlu pakai extension. Semua bilik ada. Oh, ini bilik air satu lagi dekat luar. Yang ni akan share dengan bilik-bilik yang kat luar ni lah, yang tak ada bilik air. Cermin, water heater. Jom aku bawa korang tengok facility dekat sini. Dekat sini total 4.5 ekar facility. Dan ada lebih kurang 40 jenis facility dekat sini. Jom kita tengok. So ada playground, swimming pool dia. Ada 2, belah sana pun ada lagi. Yang ni swimming pool kanak-kanak yang pertama. So ni gym area dia, memang besar juga, luas. Dekat sini juga ada 2 court badminton ataupun boleh jadikan multi-purpose hall. Dekat sini juga ada gym untuk perempuan. And then ada co-working space juga.
Bilik karaoke pun ada. And then ada cinema juga dekat sini. Ini tempat untuk BBQ. Dekat sana pun ada lagi facility, Block B. Jom kita tengok. Ini adalah swimming pool yang kedua. Swimming pool kanak-kanak pun ada juga dekat belah sana. Ada playground yang kedua. Swimming pool kanak-kanak dekat sini best sikit. Dia ada slide dan juga apa panggil ni, water fountain. Dekat bawah, ground floor, dekat tengah-tengah ni ada court futsal, court basketball dan juga court tenis. Ada juga pejalan kaki berbumbung dan juga tanam-tanaman dekat sini. So, apa pendapat korang tentang bilik sewa Adnan ni? Cuba komen dekat bawah. Dan siapa yang minat nak sewa bilik ataupun nak Adnan managekan dia punya property, okay, ataupun dia baru nak beli property untuk investment, boleh WhatsApp Adnan, link di bio.